Apakah hukum minum air ketum? Jawabnya al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan manusia ini dia tak boleh nak hukum selalu. Tengok apa tujuan. Nah, kalau perbuatan itu tidak ada nas. Kalau perbuatan yang ada nas, memang boleh hukum selalu dah. Macam minum arak dan sebagainya dah. Tapi kalau ketum, dia tak ada nas. Dia ada jalan kias saja. Minum ketum ni kalau minum dia khayal. Faham tak? Khayal. Maka kullu muskirin khamrun. Setiap air yang mendatangkan rasa khayal, hukumnya sama seperti arak. Wa kullu khamrin haram. Dan bila dia sama dengan arak, hukumnya haram. Baik, yang haram kadang-kadang boleh sebab berubat. Sebab firman Allah Ta'ala pula, faman yatur ghaira baghi wala adim fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri sedangkan dia tidak sengaja dan bukan berlebih-lebihan, maka hukumnya tidak berdosa. Jadi kalau nak berubat dengan ketum, tengok apa tujuan. Dia kata sebab dia kena nyakit kulit, kata pakar-pakar kulit, awak rebuh daun ketum, awak tepek gelomor di kulit, boleh 20 hari insya-Allah sembuh. Hukumnya harus berubat cara tu. Tapi kalau rebuh dalam air lepas tu minum, bahang sekolah tu nengung. Itu hukumnya tetap haram. Itu bukan berubat, itu rasa keseronokan. Hukumnya sama macam minum arak. Neraka yang diduduk akhirat nanti insya-Allah neraka yang sama dengan peminum arak. Nampak? Jadi hak lepas-lepas tu berhentilah. Barang haram.